Okay geng, ini baju daripada Everpeak tie-dye version punya. Yang ni ada 5 colour kot. Yang aku best ni, dia tak ringan sangat, tak ringan, tak berat sangat. Lagi satu, design belakang ni, dia ada tulisan Everpeak. Tulisan Everpeak ni dia minimalis lah, tapi tie-dye. Jarang ada tie-dye yang untuk jersey kan. Berat dia 120 gram. Kain dia jenis 120 mg ke GM lah. Lepas tu dia mini mesh, kira payah lah nak berpeluh. Lagi dia ada poket tepi ni. Ni. Poket ni. Abang boleh lah simpan-simpan barang yang kecil kan. Macam wallet kecil, duit kan, kunci. Lagi satu, dia nampak mahal. Aku mula-mula aku tengok orang duk pakai, orang duk review. Macam mahal kot. Mungkin dalam 70-80 ringgit. Tapi sebenarnya bawah 30 je kan. Murmur je. Value for money. Aku ada beli 2 jenis, tapi yang satu lagi Galaxia. Yang ni tie-dye punya. Memang berbaloi kan. Tak tipu punya, tak kancong punya. Okay geng, tengok kat beg kuning.